Eh, Chow sampai mati. Ya Allah, 4 views dalam turret. Ush. Wah, hanya bermodalkan skill 2 iaitu Grok. Mungkin Grok akan Okay guys, so team yang sama, konten kita pada kali ini kita akan bagi role random kepada diorang. Yang diorang pandai pun tak pandai, yang diorang tak pandai pun pandai. So ada role yang diorang tak pandai, so kena ikut role yang aku pilih. So let's get started. Welcome to Mobile Legends. Perlawanan bermula daripada team A 5 dengan seconds team till B. the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Hellcat memulakan dengan buff orange, manakala Alucard pun memulakan dengan buff ungu. Oh, mungkin Grok akan rusuh di sini ya. Wah, itu pertama kalinya rusuh. Wah, dapat ke? Wah, dapat. Dapat lah. Wow! Weh, mati. First blood daripada Mia, iaitu Grok. Ya, pro siang weh. Tak sangka dah Mia. Okay, kita sambung balik. Weh, nampaknya Chow ke depan. Oh, itu kalau kena ketuk dengan Grok tu. Okay, kita tu Grok pandai main juga. Chow sampai mati. Ya Allah, 4 views dalam turret. Ush. Wah, hanya bermodalkan skill 2 iaitu Grok. Mungkin Grok akan mati di sini kerana ada Odette. Oh tidak, jauh begitu sedikit tetapi selamat di sini. Motor masih hidup. Sekarang 2-1 kat sini So kita tengok di sini turtle pertama didapati oleh siapa? Adakah tim A atau tim B? Wow, tim A mendapatkan lot iaitu Amin. Ya Allah, kena tabrak 3 orang. Wah, Amin mati di sini. Iaitu Alucard mati. Johnson kena kepung dengan 3 orang balik. Dia balas dendam karma. Dikejar. Wah, nampaknya di sini Wan mengalahkan Layla dengan begitu mudah dalam turret dan kena balik karma dengan Hellcat. Wah, nampaknya Wan sebab melarikan diri, melompat-lompat macam monyet. Obvious di sini. Ush, nampaknya Johnson dengan Grok tank melawan tank. Lagi sekali Alucard cuba untuk ke depan, tetapi tidak menghala kepada menuju ke depan kerana ada 3 orang yang menghalangnya. Adakah mendapat? Oh, Grok mati dan Alucard juga mati kerana Odette datang tiba-tiba dan membunuh double kill daripada Odette. Oh, nampaknya kena sepak Chow sepak Povius dan Povius mati di dalam turret. Mencari mangsanya dan mungkin akan terlanggar. Oh, tidak terlanggar. Oh, mungkin akan ulti di sini. Ya, Layla mati begitu mudah kerana tertabrak di sini. Nampaknya Johnson mencari maut dan mati pucuk. Nampaknya 3 melawan 3 sebenarnya. Tetapi Odette, Alucard mati dengan Odette. Tetapi Hellcat tidak putus asa dan ketuk-ketuk oleh Povius. Dan Povius mengalahkan Hellcat dengan begitu mudah. Kena sepak dengan Chow. Povius tidak menganiayakan diri dia. Mungkin Grok pun akan mati di sini kerana nyawa begitu secebis.
tetapi dari kolam turret tidak selamat untuknya. Dan iaitu Aurora cuba untuk kill seseorang tetapi tidak sempat kerana ada backup di 2 orang. Turtle kedua didapati oleh tim A atau tim B. Mungkin tim A akan memulakan dulu. Hellcat tidak datang lagi di sini. Masih kosong, mungkin turtle kedua didapati oleh tim A. Tetapi tidak disangka-sangka mungkin akan ada kereta datang. Tabraknya. Oi, tidak. Elak. Oh, buat pertama kalinya. Kena tabrak di sini. 2 orang kena tabrak. Didapati mungkin akan double kill daripada tim A, triple kill daripada tim A, dan tiada siapa mati di dalam tim A. Mungkin 4 kill. Oh tidak, Chow sempat menyelamatkan diri. Wah. Chow datang dengan begitu pantas. Sekarang mata 12-9. Didapati tim A mendahului sekarang ini. Oh, Province Flicker untuk melarikan diri. Wow, kena stun. Kenapa tak ulti terus? Oh, mempunyai pasif. Alucard di sini menunggu mangsa. 2 orang tabrak seorang. Adakah Wan mampu ataupun main dalam turret sahaja? Oh, nampaknya di sini Hyper lawan Hyper. Alucard kill Hellcat dengan begitu mudah. Mungkin akan double kill di sini. Oh tidak, kerana ada 3 orang depan belakang. Alucard melarikan diri. Tidak sempat melarikan diri kerana Chow datang dari depan. Wow, nampaknya Chow memberanikan diri. Oh, tertabrak. Oh tidak, strategi pun dengan cat. Oh, Chow cuba untuk memberanikan diri. Tertabrak juga. Akhirnya 3 orang menabrak tim A. Provis cuba untuk melarikan diri. Turtle tadi sudah mengubah menjadi Lord. 1-1. Wawan musnahkan satu turret di sini. 2 orang menabrak 2 orang, iaitu Wawan dan Grok. 3 orang menabrak. Adakah Wawan ulti di sini? Tidak dapat kerana seorang pun tidak mati. Mungkin mati. Ya, Province kill Johnson. Dan sekali lagi tim A mendahului 15-11. Oh, kita tidak perasan di sini Chow mengepush kerana tujuan game ini adalah menang, bukannya kill. Seperti video semalam. Oh, kena sepak. Tapi tidak tahu Grok sempat melarikan diri. Oh, kita tidak tahu di sini Alucard memberanikan diri untuk mengkill semua orang. Oh, Chow datang dari depan. Sangat mengejut. Alucard cuak di sini. Wawan cuba untuk mengambil objektif game ini, iaitu push dan terus push. Ketuk ketampi di sini. Wah, nampaknya mungkin akan ada orang di bush ada Chow. Mengejutkan
Alucard, iaitu mengejutkan semua orang, iaitu Chow ada di dalam bush. Alucard mati sia-sia di sini. Okey, Alucard menabrak. Wah, tidak. Oh, nampaknya Layla ulti untuk mengkill 1-1 di sini. Tidak akan. Oh, adakah tim B menang di sini? Oh, Povis pun kena tabrak. Oh, kita dah dapati Layla sudah sakit sekarang. Kerana kita ada tank yang sangat kuat menjaganya. Dan juga Chow membackup timnya. Sangatlah menarik di sini ya. Mungkin akan tertabrak turret untuk menghancurkan turretnya. Yang Johnson Layla mati kerana turret lagi penting daripada mati. Nampaknya mungkin akan nasib baik cuak dia. Lot pertama mungkin akan didapati oleh tim A. Tapi Chow menghalang Alu untuk mendapatkan lot. Alu mati. Lot didapati oleh tim B. Povius tertabrak dengan Hellcat dengan Layla sekali. Mungkin Povius akan mati di sini. Povius mati di sini kerana Layla bukan saja marksman tetapi marksman jarak jauh yang begitu kuat, jauh sangat pun boleh. Lot sudah bergerak ke tim B, tim A punya turret. Oh, nampaknya baru tubi-tubi menentang. Wah, tertabrak juga akhirnya. Johnson mati dengan ni dan Layla mengkill Aurora. Tinggal 4 lagi orang untuk tim B meratakan semuanya dan end game ini. 1-1 cuba menghalang Lot daripada menyerang turret, tetapi tidak sempat mungkin kerana ia berseorangan. Sebab semua fokus kepada kill, iaitu Povius dan Alucard. Tetapi tidak perasan Lot di sini mungkin akan jadi macam semalam. Oh, nasib baik dia sempat menghalang Lot daripada menyerang turret mereka. Oh, kena sepak, kena tabrak, kena langgar, semua kena. Mati terus di situ. Povius mati sia-sia kerana duo maut ini sangatlah keras, iaitu Layla dan Chow. Layla tembak. Wah, damage Layla begitu sakit, iaitu didapati Aina memakai Layla dan Faris memakai Chow. Oi, perlawanan ni sangat sengit sekarang kerana didapati dua-dua tak nak kalah. Kena langgar lagi sekali. Dan ini kelahiran tim A. Saya tidak tahu ingin bercakap apa. Lawan akan mengkill. Oi, double kill daripada Wan. Adakah Chow menghalangnya? Chow tinggal beberapa orang lagi di sini. Adakah ini akhiran tim B ataupun tim B comeback semula? Kerana yang dicari sekarang adalah tim B. Wow. Sangatlah cantik damage walaupun itu tank. Dia ada sepak dari tank. Lawan cuba mendepankan dirinya, mengajar Chow. Nampaknya Chow. Adakah Chow mati ini? Chow akan mati di sini dengan mudah. Itu 1-1 mengkill Chow. Lot kedua tidak didapati oleh sesiapa lagi.
Dan tim A menjaga turretnya dengan begitu baik kerana tidak mahu kalah. Tim B sudah senang renang di sini kerana diorang tahu turret diorang banyak lagi untuk dilindungi. Mungkin diorang akan terus ke Lord, tim A. Tim A akan terus ke Lord ataupun menunggu tim B untuk menyerang. Nampaknya Johnson mengawasi Lord. Semua berada di Lord sekarang. Obvious di sini dengan berani. Dia tahu dia terjauh dengan Layla. Dia tabrak. Obvious mati dan Layla mati dengan Lu. Alta dah Layla mati. Dia tabrak Elsa. Kerana mereka berdepan dengan 4 orang dan melawan Lord terus didapati oleh tim B. Ataupun tidak. Santai. Lot kedua daripada tim B menuju ke tim A untuk menghabiskannya. Adakah A ni penamatnya ataupun ada Dharma lagi tim A ni, ataupun tim A akan comeback lagi sekali? Saya tidak tahu. Saksikan pengakhiran ini. Wah, menghalang Lord untuk masuk ke dalam turretnya. Lord nak pergi mana tu? Saya cuba menghalang Lord. Aku tertabrak. Oh, tidak. Mereka tidak memberani tim B tidak memberani masukkan. Mereka cuba menghalang. Tidak. Mereka masukkan pasar lagi. Itu cuma saya tahu. Oh, fokus masih dengan Layla. Mungkin pengakhiran tim A di sini tim B yang menang. Oh, Alti. Ada Alti. Dan inilah pengakhirannya. Tim B menang dengan begitu mudah. Tim A kalah di sini. Victory! Tiada bukan lagi macam dulu. Jadi aku gerak dulu. Gerak dulu, gerak dulu. Aku gerak dulu. Gerak dulu, gerak dulu. Jadi aku gerak dulu. Gerak dulu macam dulu. Jadi aku gerak dulu.